Assalamualaikum semua. Kami dari kumpulan 2. Sekarang saya akan menerangkan 5 barang yang ada di dalam peti kecemasan. Pertama, ubat antibakteria untuk membersihkan luka. Kedua, minyak angin untuk meredakan sakit perut ataupun pening kepala. Ketiga, gunting untuk mengguntingkan kapas dan bandage. Keempat, bandage untuk membalikkan luka. Kelima, button untuk sapu ubat di tempat yang terluka. Hari ini saya menjelaskan luka di telapak tangan. Lipat di bawah kain sebanyak 2 kali. Lalu letak tangan pengakit. Ambil puncak, pergi ke pergelangan tangan. Kain kanan pergi ke kiri, kain kiri pergi ke kanan. Lalu silakan di bawah. Ketatkan sedikit. Ikat buku sila. Kanan atas kiri, kiri atas kanan. Lalu kemaskan sedikit. Saya akan menunjukkan cara membalik daging yang terluka. Kita perlu ada 2 kain. Satu kain lipat sebegini, dan satu kain lipat sebegini. Kain yang pertama letakkan di dahi mangsa. Kain yang kedua letakkan di hadapan kain yang pertama. Silakan ke belakang, bawa ke depan, lalu ikat buku sila. Dah siap. Saya akan tunjukkan cara membalik tangan yang telah patah. Bahagian puncak letak di bawah siku. Tarik bahagian bawah ke atas. Ikat di bawah telinga dengan menggunakan ikatan buku sila. Kanan atas kiri, kiri atas kanan. Ambil bahagian puncak, gulung-gulungkan ia sehingga ketat dan selitkan di dalam kain. Langkah terakhir, kemaskan kain. Bye-bye. Sampai jumpa.